yang kahbah nyan hai parhan. Surat Al-A'raf 205 nyan hai parhan. Betul Allah Subhanahu Wa Taala guyu batanya berzikir dalam hati. Tetapi ayat tersebut ditentukan waktu. Pagi dan petang. Jangan kau umumkan ayatnya itu hanya berzikir. Bila kata-kata ayatnya kah umum, kah pelapai umum hai parhan pungabui, sungguhlah bertentangan dengan surat Al-Baqarah bunuh hai pungatai. Kapak mah, gapo pengeh kem dong kah? Kampak turah kan? Ayatnya Allah Subhanahu Wa Taala guyu getanya you sebut nama Allah nyan hai parhan cuma patu pagi dan petang. Nyan mentang you berzikir dalam hati halai kepegah bahawa ayatnya umum hai pungabui. Kampaknya ayat yang kahkunyan. Ke pada ke pak kapegah pelumah ayatnya nak ikutin. Bengedak dari muang lagi yo mamparha. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, kamu ingin membahas sebuah video dari Ustaz Farhan yang bahawa beliau mengatakan tentang bab zikir sesudah sembahyang hukumnya tidak ada dalil, bahkan dipegah menyona ayat tunjukkan ayat boleh berzikir mengeraskan suara setelah solat. Nya dipegah lepas 4 ayat. Nyo video si Farhan. Penjelasan Imam Syafi'i tadi yang beliau merupakan ulama kaum muslimin sudah sangat-sangat jelas ya, bahwa yang sunnah berzikir setelah salat 5 waktu adalah dengan suara yang sir. Beliau bawakan ayat. Bahkan kalau anda baca surat Al-A'raf ayat yang terakhir, Al-A'raf ayat terakhir, surat keberapa Al-A'raf saudara? Keberapa? Ketujuh. Ahsan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, setelah Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Surat ketujuh ayat terakhir. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri bil minal qawli bil ghudwi wal asal." Berzikirlah engkau kepada Rabbmu tadarru' dengan menghinakan diri. Mami kamu grup-grup na menghinakan diri kalau kau orang tinju. Wa khifah dengan suara yang pelan. Allah tekankan kembali wadunal jahr, bukan dengan jahar. Bil ghudwi wal asal, di pagi hari dan di sore hari. Ini ayat surat Al-A'raf ayat terakhir. Jadi dalam permasalahan jino hai tungku, bahawa dalam video Farhan mengatakan tidak ada dalil satupun yang menyebut boleh berzikir mengeraskan suara setelah sembahyang. Nyamban. Bahkan geken si Farhan tersebut boleh menunjukkan ayat. Jut putunya ayat dipegah oleh Farhan. Menyona ayat pelemah ayat 4 ayat yang boleh mengeraskan suara setelah iaitu luh sembahyang 5 waktu. Nya, ni dengar apa ke Farhan pengobui. Ni dengar. Bahawa di dalam surat Al-Baqarah abang Farhan. Nya kalau dalam surat Al-Baqarah, be awakah be sok-sok buat Al-Quran. Be sok-sok tanya udip manusianya be sok-sok be pegah ponih jujur. Pak dalil Al-Quran be ponih menan tanya. Ban. Kalau hai bang Farhan dalam surat Al-Baqarah lum pegah ayat-ayat bagi. Lum pegah ayat lam bang Farhan ayat 200 bang Farhan. Metipe ena BBK tulis. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman inna bang Farhan fadzukurullahu kadzikum abaakum au asyaddan dzikran kata Allah. Ya, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah kepada Allah Taala hai bang Farhan pengabui. Sebagaimana kamu menyebut-nyebutkan atau membangga-banggakan nenek moyangmu kepada Allah Ta'ala. Hai pengobat. Bahkan kepada Allah berzikirlah lebih keras daripada itu. Berzikirlah lebih keras daripada itu. Yang ayat Farhan. Baik kepegahan ayat. Kepak marah. Bokong kau tabah-tabah. Yang kalimah lamkah Pak Media. Yang kepada Allah Ta'ala berzikirlah lebih keras daripada
daripada itu. Daripada menyebut nenek moyang ke Allah Ta'ala. Keempatnya Farhan, baik kepegahan ayat Farhan. Ayat medipek. Dalam surah Al-Baqarah Farhan kakalon. Itu ayat 200 Farhan. Nyamban. Fatrukullahu kadhikum ke Allah Ta'ala aba'akum. Au asyad dan zikran ke Allah Ta'ala. Tak pegahan ayat ma ke nak pegah. Pantek ma ke. Kak Farhan. Sedangkan ayat yang kahbah yang hai Farhan. Surat Al-A'raf 205 yang hai Farhan. Betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala guyu batanya berzikir dalam hati. Tetapi ayat tersebut ditentukan waktu. Pagi dan petang. Jangan kau umumkan ayatnya iaitu hanya berzikir. Bila kata-kata ayatnya kah umum, kah pelafai umum hai Farhan pengabui, sungguhlah bertentangan dengan surat Al-Baqarah bunuh hai penguatai. Kapak mah, apa pengih kem dong kah? Kampak turah kan? Ayatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala guyu getanya you sebut nama Allah nyan hai Farhan cuma patu pagi dan petang. Nyan matang you berzikir dalam hati hanai kepegah bahawa ayatnya umum hai pengabui. Kampaknya ayat yang kahkunyan. Kepada kepak kapegah pelemah ayatnya nak ikutin. Bengeh tak dari muang lagi nyo Bang Farhan. Tek kau kutabar 15 tahun kah nak kolom video kah. Nyo kalau mahlong wajah kah bang kolom wajah kah lagi kolom bui. Kampak. Nya no petepatnya Bang Farhan. Yang salah haram menafsirkan ayat. Bila ayatnya kata tafsir dengan makna umum, dengan makna tidak boleh berzikir setelah sembahyang, tunggu bertentangan dengan ayat dilikut. Karena dilikut Allah guyu sebut nama Allah lebih keras dalam. Dalam surah Al-Baqarah. Kalau ketangak ainan hai pengabui. Kak pengabui. Bahkan hai Farhan. Tanya bek bangai nak, bek sok-sok apa Al-Quran. Bek sok-sok tanya ahli Al-Quran. Mantap dah ayat kah bangai. Kak Farhan. Ni kalau hai Farhan. Zikir na leboh. Farhan. Yang pertama dengan itu suara nyaring. Yang kedua dengan tidak menyaring. Yang ketiga di dalam hati. Tentang zikir di dalam hati yang kena ayat Allah yang kahkenyan. Cuma ada waktunya. Keempat. Nya betul ayat kahken. Tapi katafsirkan yang salah. Pengabui. Keempat. Katafsirnya hai pengabui salah. Baik apa pengehke kah? Apa mah? Kah? Yang ayat kah kubah kakak. Bahkan kalau keblo ayat bila na ayatnya kau pegah kau ake. Kalau keblo kau yang mana? Yang ayat kau kubah. Surah Al-Baqarah. Ayat 200 kat tengah. Baik kau pi boh gina dalam rumah tepi. Yang kat tengah. Pak mah. Kah? Yang dalil. Pegah bakar. Sedangkan dalil yang kedua yang zikir dengan lidah. Zikir dengan lidah kekal Nabi SAW hai para pengabui. Dengan tidak mengeraskan suara. Di waktu pagi dan petang. Nya dengan lidah. Mandang. Tapi tidak boleh cuma waktu pagi dan petang. Nyala itu dipucocok dengan ayat ya Allah benar kekal Nabi. Keempat. Nak cerita Farhan. Nak dengar cerita ke Farhan. Yang mana di bahasa Bahura hai Farhan pengabui Umar radhiyallahu an tengah buat Al-Quran. Keempat Bang Farhan. Raya tu Umar tersebut. Ubi raya tu gebut ke Al-Quran raya tu tiba-tiba teruk Nabi. Gekenlah Nabi mana? Ikhfil min sautika sya'an gekenlah Nabi. Rendahkanlah suaramu sedikit wahai Umar. Bang gekenlah Nabi. Kai perendah suara Umar. Getanganglah Nabi lam. Pakang kaya tak tu kabut. Pakang kaya kerasan suara. Hingga Umar radhiyallahu menjauh. Aku maksud perayatunya ya Rasulullah. Membangunkan orang-orang yang mengantuk.
Lom peraya tu buat Al-Qurannya ya Rasulullah supaya dibudah adalah orang-orang yang dengar di tamping kenyan hai ya Rasulullah. Nyan. Nyan maksud ji. Keempat nyampaian sabah dalil. Dalil yang kedua juga pernah iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu buat Al-Quran cit. Allah tu. Ya Allah tu buat Abu Bakar. Tep ke Allah tu. Hingga kekelan Nabi. Irfa' min sautika sya'an kekelan Nabi. Peraya tu kah hai Abu Bakar. Peraya tu kenapa? Ya, supaya kau lain di depan. Ya, yang kena pegah ke ino hai parham pengabui. Jut han peraya tu berzikir le semayang. Jut hai pengabui. Baik pegah jut. Hadis kau kubah, ayat kau kubah. Sakit hati ke? Kau buat sakit hati kalau ke belum ayat pakai sakit hati ke? Bani kau WA ke kau pegah kau lemah ayat. Apa mah ke? Kau tebut nan ke dalam dia yang kau kubah ayat bakah. Puk boleh kubah ayat kah apa tu? Apa mah ke? Kaparhan kamu pum nya parhan. Nya na pum ci pegah ikah deman. Apa tu video kah labah nya na pum. Yang kedua aku pegah bakah parhan. Bek bangai ku. Ga wata ikun lepas kurunya hai parhannya lafai jama' wata ikun dengan lafai jama' hai bang parhan katun tuji berjamaah bek bangai lagi penguatai. Ka kaguyu Allah Taala meno yuzikir bagdanya nya waikum bagdanya nya umum junyan. Jama' apa ngabui. Kabut nanu tadah membacut. Bek dalam buku pak ma nyai ka. Ok ma. Yang kenya model-modelnya hai tungku mandum perlah umat. Nya mudah-mudahan perahan yang ke perlah umat katib kutabah ka. 15 bulan kau kalah hana berkomentar dalam media tiba-tiba mana pangkala. Berani ya WA ke ya pegah yu pelemah ayat pap ma. Yang kau pelemah ayat kakak. Cok ayatnya. Keempatnya kan. Ya biar kau pegah anak bui ni. Anak atas juga pegah. Ya, mudah-mudahan videonya butuh pakah haparan. Dengan dalil yang kebanya, dalil ayat yang kebanya bungupum. Ayat yang keba bakahnya, ayat yang kahbahnya nahi parhannya, ayat yang khusus parhabek kapumum. Bila kapumum ayatnya hanya berzikir bertentangan dengan ayat surah Al-Baqarah parhan. Kapungabui. Baik pengabui kah? Mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus kekadira, kedua kekah. Ya, baik Google ini dan payah kita dalam kah sebab. Yang pemanfaat kekah pun kedua kekah parhan. Gak lain je cip ngecok, yang paling kekah. Hadalallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.